Okey, ramai orang tanya kenapa tanah perkuburan orang Islam ni ada tanam-tanaman, ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Okey, suatu ketika dahulu daripada Abdullah Ibn Abbas dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim dikongsikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ini pernah melalui dua buah kubur, yang mana dua buah kubur tersebut Nabi berkata mereka ini sedang disiksa, penghuninya sedang disiksa. Jadi baginda pun mengambil pelepah kurma yang masih basah, baginda pun membelah dualah pelepah kurma itu dan baginda meletakkan pelepah kurma itu di kedua-dua buah kubur tersebutlah. Jadi sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau buat sedemikian?" Dan baginda pun berkata, selagi mana pelepah kurma ini masih ada di atas kubur itu dan ianya menumbuhkan tanaman, maka penghuninya akan diringankan azab. Kerana apa? Setiap tumbuh-tumbuhan ini baik rumput, baik pokok, baik benda-benda kecil dan sebagainya, bunga, mereka ini bertasbih kepada Allah kerana mereka ini adalah ciptaan Allah. Semua yang dicipta oleh Allah semuanya bertasbih kepada Allah, semuanya berzikir kepada Allah, dan berkat daripada zikirnya itulah dapat meringankan azab si penghuni kubur tadi. Jadi tanaman bukan sekadar hiasan, ianya ada hikmah yang tersendiri yang dapat membantu ataupun meringankan azab si penghuni kubur. Jadi insya-Allah ini adalah ilmu, kongsikanlah, dan juga kalau anda ada pendapat anda sendiri, pandangan anda sendiri, mungkin saya tersalah info dan sebagainya, boleh komen di bahagian bawah. Ini adalah ilmu yang saya pelajari, mungkin ini jugalah yang dapat dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Niat saya hanyalah untuk memberi ilmu pengetahuan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.